Polycystic Ovarian Syndrome atau nama pendeknya PCOS. Apa maksud dia? Keadaan ini selalunya dia satu group of isu lah, lebih hormon lelaki iaitu testosteron dalam badan wanita. Pesakit-pesakit ini selalunya mendapat simptom seperti contohnya period yang tak regular, jerawat, extrafacial hair seperti di muka, misai ataupun di tangan dan juga belakang badan. And also, the scan selalunya nampak kilang telur tu terdapat berlebihan folikel di sekeliling kilang telur yang menyebabkan keadaan di mana kita panggil polycystic ovarian features. Kalau tak datang head berbulan-bulan, bila kena jumpa doktor sebenarnya? Seawal mana ataupun boleh tunggu selewat mana? At least after 3 months of tak ada period, perlulah datang berjumpa dengan doktor sakit puan untuk kita buat pemeriksaan yang lebih lanjut dan untuk kita bincang berkenaan dengan treatment yang sesuai untuk pesakit. Apa rawatan untuk PCOS? Jadi kita ada few treatment untuk stabilkan hormon dalam badan seperti birth control untuk regulate balik kitaran haid. Selalunya kita akan bagi ubat hormon untuk 3 bulan. Sekiranya kitaran haid sudah normal, kita akan stop. Ubat hormon untuk rawat PCOS ni ada kesan sampingan tak? There's a bit of few side effects. Sometimes dia buat kita akan naik berat badan sedikit because of the water retention. But actually, this hormonal treatment, it helps with kita punya acne. Dia akan tolong stabilize balik kita punya hormon dan membuatkan kita kurang develop jerawat lah. Boleh tak PCOS dirawat dan distabilkan dengan menjaga pemakanan dan menjaga gaya hidup yang sihat? Cukup tak? Saya selalu tekankan, the main treatment would be lifestyle modification. You akan kena jaga pemakanan, perlu membuat exercise. Normally exercise about 30 minutes per day or about 150 minutes per week. With weight loss of about 5%, dia akan menolong dengan regulate balik kita punya period and at the same time, it helps to balance back your hormone. And for pemakanan, avoid processed food. We have to take high protein diet with high fiber as well. Elakkan stress because stress is actually the main result of hormonal imbalance and also weight gain. Bila masa terbaik untuk rawat PCOS? Adakah ketika remaja ataupun lepas kahwin ataupun bila dah ada masalah? Selalunya saya akan advise datang jumpa awal because if period tak teratur dari awal, kita boleh investigate dari awal apa punca period tu tak teratur. Apa nasihat dan juga tips doktor kepada support circle pesakit PCOS? Apa yang mereka patut buat dan apa yang mereka tak patut buat? Bagaimana nak berikan sokongan emosi dan juga sokongan mental kepada pesakit-pesakit PCOS? So mostly is the psychological effect lah. Especially keluarga ataupun suami perlu memberikan support in terms of lifestyle modification. Because saya rasa lifestyle modification faktor utama yang menolong pesakit-pesakit PCOS ini untuk menurunkan berat badan dan actually dengan turunnya berat badan sekurang-kurangnya 5%, cycle kitaran haid tu sebenarnya boleh kembali kepada normal. Dah banyak dah yang kita pelajari tentang topik PCOS melalui video ini dengan pakar OB-GYN yang berkongsi begitu banyak ilmu dengan kita iaitu. Hai, nama saya Dr. Nurliana binti Abdul Razak. Saya adalah pakar obstetrik dan gynecology di Columbia Asia Hospital Setapak. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Setapak.